Yang berbahagia Encik Syamsul Iskandar Muhammad Hakim, Ketua Angkatan Muda PKR Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Reformasi, Reformasi, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, keadilan. keadilan. Ini kamilah. Ini kamilah. Tuhan. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang kita raikan, Datuk Seri Panglima Lajen Ukin, Ahli Parlimen Perempuan. Inilah Panglima sebenar rakyat Sabah. Rakan-rakan pimpinan Datuk John Gani, Datuk Herman, rakan-rakan pimpinan PPS, APS, sahabat-sahabat saya daripada Keadilan, PAS, DAP, Angkatan Muda, Wanita, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua orang menumbuk? Sudah bersedia untuk menumbuk UMNO Barisan Nasional? Aha. Sebab tu bila saya bilang saya mau bawa ke menumbuk, saya lagi bimbang. Sebab pasti orang di sini kuat menumbuk. Tapi kalau mau tumbuk UMNO BN, saya pun sama-sama mau tumbuk mereka kali ini. Sebab semalam saya pergi di satu kampung, satu pulau di Don Sebatik. Nama pulau tu Pulau Sungai Pukul. Sungai Pukul. Saya tak tahu Musa Ahmad dah sampai ke belum. Kalau sampai mesti kena pukul. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, kita pada kali ini, kawan-kawan Angkatan Muda, wanita dan semua dalam pimpinan Pakatan Rakyat, kita kempen di seluruh Sabah untuk mengajak rakyat melakukan perubahan. Itu tema kita, mengajak rakyat melakukan perubahan. Kenapa yang nak kita lakukan perubahan? Saya dalam program hari kali ini, kita dah pergi lebih daripada 10 kawasan parlimen. Hari pertama, kita ke Nabalu di Tuaran. Kemudian pergi ke Kota Belud. Kemudian pergi ke Kota Marudu. Kemudian pergi ke Kudat. Kemudian pergi ke Ranau. Kemudian ke Sandakan. Sandakan ke Libaran, Batu Sapi. Terus sampai ke Tawau dan patah balik ke sini. Semua tempat ini saya sampaikan satu message saja, yaitu kita tidak boleh terima lagi pemimpin seperti Musa Aman ini. Ini Musa tidak lagi aman. Ini Musa sudah kelam kabut. Dia jadi penyamun nombor 1 negeri Sabah. Betul atau tidak? Ini penyamun terbus. Kenapa saya marah sangat dengan Musa Aman? Betul dia ketua menteri. Ini Musa berjanggut ini kita mesti hapuskan kali. Dia lompat, dia samun duit rakyat Sabah tanpa memikirkan bahawa di dalam negeri ini ada rakyat yang masih lagi miskin dan merempat. Jalan raya teruk, rumah dhaif, rakyat melarat. So saudara, mungkin dia tidak tahu, saya pergi round 45 hari ini menaiki kereta. Pinggang saya nak utuh dah ni. Tadi dekat airport Tawau nasib baik ada mesin urut masuk RM1. Urut sekejap bagi lega pinggang. Sudah bayang macam naik kuda. Kereta naik kuda. Round 1 Sabah badan teruk sebab jalan raya teruk. Saya kadang-kadang fikir ini Musa letak otak dia di mana. Takkanlah tak pergi tengok kawasan-kawasan ini. Saya bukan suruh buat bangunan besar, bukan suruh buat industri besar-besar, buat jalan raya saja. Takkan tak boleh. Kita dalam Pakatan Rakyat kita janji, kalau menang Keadilan, PAS, DAP, Pakatan Rakyat, kita kontrol Putrajaya, menang parlimen, kita akan buat lebuh raya daripada Kuching sampai ke Sempurna. Bukan sekadar Sabah saja, Kuching, Sarawak, sampai Sempurna. Bukan jalan raya, lebuh raya kita mau buat. Sebab kita rasa sudah sampai masanya rakyat Sabah ni menikmati hasil kekayaan. Saya sebut 40 juta ini sebab apa? Ni saya nak cerita. Sedikit tadi telah disentuh oleh Datuk Panglima. Saya nak beritahu saudara, tahun 2008. Tahun 2008
waktu itu pilihan raya kecil Permatang Pol. Datuk Seri Anwar bertanding sebagai ahli parlimen waktu itu. Siapa yang kena tangkap? Seorang bernama Michael Chia. Datuk Michael Chia ini kawan baik, rakan karib dengan Musa Aman. Ini dia punya baruah. Dia ahli-ahli perniagaan, wang, kekayaan negeri, sebahagiannya disimpan oleh Michael Chia. Dia kena tangkap dekat Hong Kong. Tahun 2008 kena tangkap dekat Hong Kong sebab bawa beg. Dalam beg itu ada duit. Orang pergi Hong Kong beli baju, bawa baju. Dia pergi Hong Kong ambil duit, bawa duit. Berapa banyak? 16 juta dolar Singapura. Bukan 16 ringgit. Dalam kocek saya adalah 160 ringgit. Bukan 16 juta. Dolar Singapura. Kalau kali dengan duit Malaysia, jumlahnya lebih kurang 40 juta dolar ringgit. 40 juta ringgit Malaysia. Dalam beg dibawa. Kena tangkap dengan pihak berkuasa Hong Kong. Kita tanya mana Michael Chia dapat duit ni? Macam mana dia boleh bawa duit 16 juta dolar yang lebih kurang sama dengan 40 juta ringgit ini tanpa ada sebarang urusan yang membabitkan rasmi. Kita tak boleh bawa duit sesuka hati. Mesti ada urusan rasmi. Dia bawa duit, kena tangkap. Apa respon ataupun maklum balas Musa Aman? Apa jawab Musa Aman? Orang tanya Musa Aman ni, kroni ni kena tangkap. Musa Aman kata apa? Saya tak kenal Michael Chia. Dia tidak ada kaitan dengan saya. Itu hal dia. Itu dia jawab. Kita buat laporan. Pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat waktu itu buat laporan. Laporan polis. Laporan dengan SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Nak cek mana datang duit ini. Duit rasuah atau duit apa. Setahun tidak ada berita. Saya dan kawan-kawan Angkatan Muda Keadilan Sabah waktu itu, kami pergi ke Hong Kong. Kami pergi petang, Musa Aman pergi pagi. Pergi ke Hong Kong buat laporan rasuah di Pejabat Pencegahan Rasuah di Hong Kong. Saya bawa dokumen. Kita kemukakan dokumen akaun bank yang kita syaki punya kaitan dengan Musa Aman. Semua jumlah duit yang dikumpul mencecah 500 juta ringgit. Kami kemukakan pada Badan Pencegahan Rasuah Hong Kong. Minta ada siasat. Bila pegawai itu tanya, Director of Investigation, pegawai penyiasat itu tanya saya, pengarah penyiasat, tanya saya, apa sebab yang kamu bawa kes ini? Saya kata, saya cintakan negara saya. Saya mau pulang balik duit ini kepada rakyat Sabah supaya mereka dapat kekayaan, bukannya pemimpin yang ini, korup ini mendapat kekayaan. Saudara-saudara, itu cerita tentang 40 juta. Sekarang ini, apa jawapan menteri? Datuk Seri Panglima kita dalam parlimen. Jawapan menteri, namanya Nazri. Apa dia bilang? Oh, dia kata ini duit UMNO punya. 4 tahun yang lalu, semua orang tak mengaku. Sekarang, semua orang kata ini duit UMNO punya. Duit UMNO 40 juta. Kemudian dia kata kita dah bersihkan nama dia. Wah, cukup senang. Duit UMNO saja bersih. Kita tanya duit ini datang daripada mana? Kalau betul untuk UMNO, syarikat mana yang bagi? Kenapa 4 tahun baru kamu kata ini duit UMNO? Kenapa dulu senyap? Kenapa dulu semua nafi? Sekarang kamu kata ini duit UMNO punya. Saya tanya pada Datuk Najib, betul ke UMNO banyak duit macam ni? Dia beritahu, dia pun tak tahu. Dia ahli majlis tinggi UMNO, dia pun tak tahu. Dia orang sapu duit ni masuk dalam akaun. Saudara-saudara yang dikasih sekalian, ini merupakan kerja yang cukup hina dan jahat. Bukan sekarang 40 juta ringgit. Baru-baru ini keluar dalam media di Switzerland. Kerajaan Switzerland tahan satu bank, panggil dan siasat. Nama bank itu Bank Switzerland, UBS. Kenapa? Kerana ada kemasukan duit yang punya kaitan dengan Musa Aman dalam akaun berjumlah 90 juta dolar Amerika. 90 juta dolar Amerika, you kali dengan 3. Orang menumbuk ni pandai kira. Kali 3 berapa? 270 juta ringgit Malaysia. Yang punya kaitan dengan Musa Aman. 270 juta ringgit campur 40 juta. Berapa jumlah? Berapa? 300 juta ringgit. Ini untuk dia. Waktu saya beritahu petang ini, Musa Aman ni dia memang gila duit. Menyamun. Kamu sambut 300 juta.
Yang ini saya tak boleh terima. Kamu sambut 300 juta, kamu biarkan rakyat di Sabah ini melempar. Kamu tak fikir tentang masalah rakyat. Kamu beri pelbagai alasan. Sebab itu saudara, sampai satu peringkat dengan keberanian beberapa pimpinan dan tokoh pemimpin Barisan Nasional dan juga dengan kesedaran rakyat, saya yakin ini kalilah kita mesti buat perubahan. Kita mesti nyatakan kepada rakyat seluruh negeri Sabah bahawa kalau kita tidak buat perubahan sekarang, Sabah ini akan hancur. Sabah ini akan jauh ketinggalan. Saudara-saudara, saya nak bilang, Sabah ini sama kaya macam negeri Selangor. Ada 4 saja negeri kalau ikut perbendaharaan. Kalau ikut Kementerian Keuangan, ada 4 saja negeri yang cukup kaya. Apa dia negeri yang kaya? Yang pertama Sabah, yang kedua Sarawak, yang ketiga Terengganu, yang keempat Selangor. Ketiga-tiga negeri, Terengganu, Sabah, Sarawak ini adalah negeri yang mempunyai royalty minyak, yang mempunyai hasil minyak. Sebab itu negeri ini kaya. Selangor tak ada minyak, tapi negeri industri. Saudara bayangkan, antara negeri-negeri yang miskin adalah negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Terengganu. Negeri ada duit yang banyak, tetapi rakyatnya miskin. Kenapa? Kerana pemimpinnya korup, pemimpinnya rasuah. Negeri Selangor kita takbir, kita urus. Baru 4 tahun saja kita jadi kerajaan. Kalau orang kata 4 tahun ni, bayi baru keluar. Kalau umur dia 4 tahun, kalau anak kecil 4 tahun pakai pampers pun dia tak pandai lagi. Tapi kita telah buktikan, pemimpin-pemimpin kita hebat. Urus negeri dengan amanah, fikir tentang rakyat. Baru 4 tahun jadi kerajaan, rakyat Selangor telah dapat pelbagai kekayaan yang dulunya dinafikan di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Sebab itu saya nak mengajak saudara-saudara, kita gunakan peluang. Saya janji, di hadapan kawan-kawan di menumbuk ini, efek di semua tempat dalam negeri Sabah, saya janji. Saya kata kalau saudara beri kemenangan kepada keadilan, PAS, DAP, Pakatan Rakyat, di negeri Sabah ini kita berlaku perubahan kerajaan, di persekutuan berlaku perubahan kerajaan. Saya beri janji bahawa antara kes pertama yang akan kita desak untuk disiasat adalah kes Musa Aman ini. Kita nak rampas, kita ingin rampas harta-harta Musa Aman yang diambil secara salah, dan kita akan pulang balik kepada rakyat negeri Sabah. Boleh atau tidak, saudara? Saya bercakap ini berdasarkan pengalaman. Kerana negeri Selangor, dulu sebelum pilihan raya umum ke-12, tahun 2008, yang jadi ketua menteri nama dia Khair Toyo. Kita sebut betul-betul, jangan tersas pun. Bukan Toyo. Khair bin Toyo. Datuk Seri Khair Toyo. Kawan saya juga dulu bertanding ketua budak UMNO. Baik. Apa yang berlaku? Dia sewaktu kempen ataupun sebelum pilihan raya, dia bilang pada orang Selangor, dia kata kali ini kita akan kalahkan Pembangkang akan jadi sifar kosong. Tahun 2008. Kemudian oleh kerana dia sombong, dia bongkak, dia bagi penyapu dekat yang dipertua Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Kalau di sini jadi Majlis daerah, dia bagi penyapu dekat ketua. Punya dia nak tunjuk dia sombong. Dia marah, dia bagi penyapu. Alhamdulillah, rakyat Selangor pandai, bijak. Dengan penyapu-penyapu tu, dia sapu Khair Toyo keluar daripada negeri Selangor. Kalah Khair Toyo dalam pilihan raya. Bila telah kalah, kita dedahkan harta-harta yang Khair Toyo ada. Antaranya rumah. Rumah Khair Toyo, harga dia 20 juta. 20 juta. Rumah Musa Aman kita tak tahu. Belum beritahu lagi. Lebih dulu tu. Datuk Seri tahu. Kerana sering ulang-alik rumah dia. Mungkin dulu. Sekarang tidak lagi. Baik. 20 juta rumah Khair Toyo. Kita tanya, macam mana kamu boleh beli rumah 20 juta? Baru berapa penggal jadi menteri besar? Dia marah. Dia kata, kamu jangan pertikai kekayaan aku. Ini rumah aku mampu beli. Sebab dulu aku jadi doktor gigi. Rupanya doktor gigi ini boleh jadi kaya tau. Hampir semua gigi rakyat Selangor sudah aku cabut. Itu yang dapat doktor gigi. Ini Musa Aman saya tak tahu. Kalau kita tangkap, dia doktor gigi pembukaan, mungkin doktor bidan mungkin. Baik saudara.
Kemudian apa yang berlaku? Kita bawa ke mahkamah. Bawa mahkamah, bicara. Akhirnya dia kalah. Dia didapati bersalah. 20 juta ringgit. Rumah itu dipulang balik kepada kerajaan. Dan dia ditahan dan dia dikenakan hukuman 1 tahun penjara. Ini pun kadang-kadang saya marah sebab saya peguam. Saya marah macam mana curi 20 juta penjara setahun. Curi 20 juta ringgit penjara 12 bulan. Setahun lah. Cuba kalau saudara pergi pekan Beaufort, adalah orang kalau kita yang susah nak beli susu anak, tak ada, dia pun curi 2 tin. 2 tin baru 20 ringgit. Kena tangkap, pergi mahkamah. Hakim kata ini kesalahan serius. 2 tin 20 ringgit, kamu telah melakukan kesalahan serius, penjara setahun setengah. Tadi cuba tengok nanti. Kalau ada kes-kes macam tu, kamu bilang pada hakim, ya Arif, curi 20 juta 12 bulan. Curi 20 ringgit paling tidak 2 hari, cukup. Ini sistem yang rosak, saudara. Sistem ini yang nak kita perbetulkan. Undang-undang bagi orang kaya, orang besar, undang-undang dia atas, selamat. Yang bawah ni teruk. Sebab itu saudara, ini yang menyebabkan kita lagi bersemangat untuk lakukan perubahan. Nak betulkan sistem. Pertama, nak selamatkan negeri daripada masalah rasuah dan penyelewengan yang menyusahkan akhirnya rakyat. Yang kedua, sistem yang nak kita perbaiki. Sebab itu saudara dikasih sekalian, bila mereka tak boleh jawab isu-isu kita, sebagaimana diterangkan oleh Datuk Seri tadi, agenda kita jelas. Jelas kita beritahu. Menang Putrajaya, apa nak buat? Menang Sabah, apa nak buat? Menang Putrajaya, turun harga minyak dah disebut tadi. Yang kedua, pendidikan percuma kepada seluruh rakyat. Tak kira lah di mana rakyat berada. Kenapa bagi pendidikan percuma bermaksud apa? Sekolah rendah percuma, sekolah menengah percuma, universiti percuma, semuanya percuma. Itu komitmen kita. Tapi bila bilang pada pemimpin UMNO, Datuk Najib bilang ini akan menyebabkan negara jadi bankrupt. Semua untuk rakyat bankrupt. Di Semenanjung ada tol. Tol itu sudah 20 tahun. Kita bilang kepada orang Semenanjung, kalau menang kita akan hapuskan tol. Ini tol dah habis bayar, kenapa rakyat nak kena bayar lagi? Pemimpin Barisan Nasional Datuk Najib bilang, kalau masukkan tol, negara akan jadi bankrupt. Semua membabitkan rakyat, semua bankrupt. Kalau Rosmah buat, semua okey. Kenapa Rosmah? Menteri, isteri, Perdana Menteri. Kalau dia untuk dia, semua okey. Untuk rakyat, semuanya jadi bankrupt. Sebab itu saudara dikasih sekalian, saya nak tegaskan, agenda kita jelas. Bila agenda kita jelas, bermakna kita mempunyai wawasan untuk buat perubahan. Dia tak boleh jawab isu-isu ini. Dia tak boleh jawab agenda kita. Dia tak boleh lawan agenda kita. Untuk wanita, saudara tengok belanjawan yang dibentangkan oleh Datuk Najib. Untuk wanita, hanya 50 juta. Orang kita tahu wanita satu kuasa yang besar, kuasa politik yang besar di Malaysia. Perlu dibantu, hanya 50 juta peruntukan. Pakatan Rakyat bentang belanjawan. Untuk wanita saja, kita peruntukkan 3 bilion ringgit. 3,000 juta. Nak banding dengan 50 juta oleh Pakatan Rakyat. Saudara-saudara, saya nyatakan ini sebab sampai tahap ini, pemimpin-pemimpin UMNO telah main kasar dengan kita. Dia hina pemimpin-pemimpin kita. Satu persatu. Saya nak sentuh sedikit tentang Datuk Seri Anwar. Kerana saya tahu kawasan ini majoriti Muslim. Dan pasti ada kempen untuk burukkan nama Datuk Seri Anwar. Terutamanya kes liwat beliau. Saya peguam, dalam masa sama saya juga peguam syariah. Belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Lulusan undang-undang syariah dan lulusan undang-undang yang biasa. Saya nak sebut kepada saudara, dalam kes Datuk Seri Anwar ini, yang dikempen sekarang ke bawah ini, dia kata kenapa Datuk Seri Anwar tidak mau bersumpah? Kenapa Datuk Najib bersumpah? Yalah, Datuk Najib ni pembohong. Dia sumpah, siapa nak percaya? Sebab tu dia sumpah. Dia kena sumpah untuk orang percaya dia. Saya nak beritahu, dalam Islam, kalau ada kes jenayah yang membabitkan syariah, tidak ada satu pun kes yang boleh selesai dengan sumpah. Kalau kamu dituduh khalwat misalnya, bawa ke mahkamah syariah Beaufort, pergi depan hakim, ya Arif, saya bersumpah tak buat. Hakim kata tak pakai sumpah kamu, bicara dulu. Yang itu cara dia. Kalau macam tu ramai yang lepas. Dia kena tuduh, dia nak selamat diri. Dia pergi, ya Arif, saya bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, tak buat benda ni. Hakim nak pergi lepas. Tak. Hakim kata, bicara dulu, masuk kandang dulu, tuduh dulu, bawa saksi dulu, baru sumpah.
Ini Datuk Najib tak semena-mena, dia pula nak sumpah. Kita tak tuduh dia pun. Kita akan tanya dia, kenal tidak wanita Mongolia? Oh, saya tak kenal. Walau sebelum itu ada akuan bersumpah oleh pegawai penyiasat personalian TI Bala yang tuduh, yang beritahu dengan jelas dia kenal Najib dan Najib pernah bersama-sama dengan wanita Mongolia ini. Tetapi bila kes ini dia dedahkan, lelaki India ni dia tidak dituduh pun. Senyap saja kes. Dalam kes Datuk Seri Anwar, senang habis-habisan. Malukan dia. Saya beritahu kepada saudara, saya yakin dalam kes liwat ini Datuk Seri Anwar dianiaya sekali lagi. Saya ambil contoh satu saya nak beritahu pada petang ini. Kes ini dibawa ke mahkamah. Saiful Bukhari kata dia kena liwat. Liwat bukan sekali. Ini liwat masalah juga. Bila dah keluar TV hari-hari, anak tanya kita, ayah liwat ni apa? Kita nak jawab apa? Saya jawab ni liwat pergi sekolah. Tetapi dia tanya, senang. Pemikiran rakyat berubah. Anak punya pemikiran dirosakkan. Baik, dalam kes liwat, Saiful kata dia kena liwat. Baik, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada kata sampai 8 kali. Dia pergi jumpa doktor pakar hospital Kuala Lumpur. Dia cek exhaust Saiful. Exhaust, takkan faham? Dia cek exhaust Saiful. Dan dia cek exhaust Saiful ni sebab doktor ni dia memang pakar yang itu je. Dia pakar exhaust, lain tak penting. Jadi dia tengok betul-betul. Sebab Saiful kata dia kena liwat. Dan dia guna kaedah teropong. Tahu teropong? Teropong nak tengok macam tengok anak bulan nak raya tu, dia tengok. Walaupun dia kata kena liwat beberapa kali, tapi dia guna juga teropong. Kalau kena liwat ni tak payah pakai teropong. Buka tengok memang berlubang kan? Tak ada masalah. Tapi sebab doktor ni dia pakai yang itu je. Yang tu je dia pakai. Jadi dia tengok betul-betul 3 orang doktor. Apa doktor punya dapatan ataupun doktor punya findings? Apa doktor lihat? Doktor kata pertama, tidak ada kesan koyak di belakang. Tak ada kesan koyak. Yang kedua, tak ada kesan luka. Sebab yang belakang ini saudara dia one way street tau. Dia jalan salah je. Dia boleh keluar, masuk tak boleh. Kalau masuk, keluar accident. Macam kita dekat Beaufort, ada jalan salah tak? Itu masuk, mesti accident. Kalau keluar saja, kalau masuk saja. Ini yang belakang ni dia keluar saja. Kalau masuk tak boleh, mesti luka. Doktor kata tak ada luka, tak ada kesan koyak. Doktor yang pelik, yang lagi pelik dia kata doktor tengok ada buasir sikit. Ada buasir. Saudara bayangkan kalau kena liwat, buasir pecah lah. Tak percaya cuba buat. Buatlah. Baik. Saya nak beritahu saudara yang ini sebab ini pandangan doktor. Sebab tu doktor kata tidak ada koyak, tidak ada luka, tidak ada buasir sedikit, maka doktor conclude, doktor simpulkan bahawa tidak mungkin berlakunya liwat. Pak kalau tak berlakunya liwat, nak sumpah macam mana? Saya nak beritahu. Bawa mahkamah syariah, Datuk Seri Anwar bawa kes ke mahkamah syariah. Jangan kata Datuk Seri Anwar tidak bawa kes ke mahkamah syariah. Dia buat laporan kepada hakim. Beritahu Yang Arif, hakim mahkamah syariah, saya nak buat laporan, Saiful tuduh saya tanpa bawa 4 orang saksi seperti mana yang diperuntukkan di dalam Al-Quran. Sebab itu saya nak mahkamah panggil saya nak mahkamah panggil Saiful Bukhari. Bawa mahkamah syariah. Tak perlu sumpah. Bicara mengikut hukum. Bicara mengikut cara dalam prosedur jenayah syariah. Tetapi ada kes dibawa? Tak. Tanya Menteri Jamil Khair dalam parlimen disebut apa? Oh, dia kata kita tunggu dulu kes mahkamah tinggi selesai. Kes mahkamah tinggi dah selesai. Anwar dibebaskan. Ada tidak bawa mahkamah syariah? Tak ada. Lepas tu kenapa nak suruh sumpah? Saya nak beritahu kepada orang UMNO bawah ni yang beritahu kena sumpah. Baik, kita cabar Najib, bawa kes dia ke mahkamah syariah. Tengok dia berani tidak bawa kes ke mahkamah syariah. Sebab dalam Islam jelas. Al-bainah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Al-bainah 'alal mudda'i. Al-bainah maksudnya keterangan, saksi, bukti ke atas orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Kamu tuduh, kamu kena bawa bukti. Wal yamin, dan sumpah 'ala man ankara, ke atas orang yang dituduh. Maknanya kamu tuduh, kamu bawa bukti, selesai perbicaraan, barulah kamu beri keterangan dan angkat sumpah. Maknanya kalau saya itu betul, dia bawa bukti, dia bawa saksi. Lepas perbicaraan mahkamah syariah selesai, barulah Datuk Seri Anwar boleh bersumpah. Itu cara dia. Tapi UMNO Barisan Nasional dia tak kerti cara.
Dia guna ni untuk malu dan aibkan. Sekarang ini Nurul Izzah pula kena. Teruk, dia kata. Dia kata nak suruh murtad pula. Nurul Izzah dia suruh dengan isyarat mana? Nurul Izzah nak murtad kaum Melayu. Mana ada disebut nak murtad kaum Melayu? Saya nak beritahu saudara, di Semenanjung, kalau ikut pemimpin-pemimpin UMNO yang dah murtad 300,000. Baik, saya nak tanya, siapa kerajaan sekarang? Siapa kerajaan sekarang ni? Kerajaan Barisan Nasional. Kalau ramai yang murtad, siapa yang bertanggungjawab? Kerajaan Barisan Nasional. Kenapa nak salahkan pemimpin kita yang buat keterangan berdasarkan hujah? Sebab itu saudara, dia akan terus malukan pemimpin-pemimpin kita. Termasuk Datuk Najib. Tak lama lagi keluar. Mungkin video, mungkin apa, saya tak tahu. Harap-harap tak ada. Jangan main-main. Ini penghinaan yang dicuba malu dan aib-aib. Sebab itu saudara ini kasih sekalian, saya nak nyatakan, kita sabar. Buat pendirian dengan berani dan dengan penuh keikhlasan. Sekarang ni dia bagi duit. Bulan 1 ni dapat duit lagi. Sama orang muda, gaji bawah 3,000 dapat 500. 500, 200, 100. Dia ingat kita ni macam ayam tu. Dia bagi beras, ayam patuk. Saya tadi dipapar, bagi satu cerita lebih kurang. 500, 200, 100. Jangan kita termakan dengan godaan ini. Kalau kita ada ayam dekat rumah, anak kita telefon, ayah ni nak balik kampung, nak makan ayam kampung. Apa kita buat? Kita kata baik, kita nak sembelih ayam, kita ambil beras. Ambil beras, pergi ke reban. Kurr, 500. Kurr, 200. Kurr, 100. Kita tabur beras. Ayam pun tengok, oh ini tuan kita banyak baik. Kita pun pergi patuk beras. Ayam pun patuk beras. Kalau dia tidak berhati-hati, dia pun seronok patuk. Tuan rumah pun ambil ayam, tangkap ayam, sembelih, mati ayam. Sama macam kita. 500 pun kita seronok, cium tangan, oi sayangnya di wakil rakyat ni. Bagus dapat 500, wih bahagia 500. 500, 200, saya nak beritahu saudara, ambil. Jadi ayam yang baik, ayam yang pandai, patuk lari. Patuk lari. Patuk lari. Biar habis beras, tapi selamat. Jangan cium-cium ni tangan wakil rakyat. Ambil pelempang dia sekali. Menumbuk. Bukan, saya bukan nak suruh buat kekerasan. Tapi maksudnya saya marah. Saudara bayangkan, bawa pilihan raya, bawa beli undi macam tu. Mana boleh kita biarkan maruah kita. Yang penting kita jadi kerajaan apa dia? Jadi kerajaan mesti ada perasaan ikhlas untuk bantu rakyat. Jangan tipu. Jangan bohong. Terangkan kepada rakyat. Biar kita membina negara ini bersama. Sebab saya bimbang, negara kita kalau tidak ada perubahan, kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang semuanya akan memberikan beban kepada rakyat. Saya beri contoh satu sebelum saya tamatkan. Misalnya hutang negara. Hutang sekarang yang kita terpaksa tanggung, yang rakyat terpaksa tanggung. Kalau pendapatan kita 1,000, kita bayar hutang sekarang ni, negara kita bayar hutang RM550. 55% pendapatan negara kita digunakan untuk bayar hutang. Sudah bayangkan kalau dalam rumah, gaji lah, kata dalam gaji RM1,000 lah. Kalau RM550 bayar hutang, lagi RM450 nak buat apa? Makan pun susah, nak beli barang pun susah, memang kena berjibat cermat. Sebab hutang banyak. Begitu juga negara kita. Hutang kita banyak. Kalau hutang ni kita tak bayar, maka rakyat akan terpaksa tanggung. Sebab itu Datuk Najib beritahu dalam salah satu forum ekonomi di Kuala Lumpur. Dia kata selepas pilihan raya, kita mungkin akan laksanakan GST. GST ni Good and Service Tax. Apa maksud Good and Service Tax? Cukai barang dengan cukai perkhidmatan. Cukai barang apa dia? Beli sabun kena cukai. Beli berus gigi kena cukai. Beli beras kena cukai. Beli berus gigi RM1.20. Cukai RM12. Beli beras RM15. $20 sekilo. Kena cukai RM2. Semuanya kena cukai. Kalau pergi kedai minum teh tarik pun kena cukai juga. Ni dipanggil cukai perkhidmatan. Minum teh tarik harga RM1.50 kena cukai RM15. Siapa tanggung? Siapa bayar? Rakyat yang bayar. Sebab tu saya bilang GST ni, dia nama singkatan dia gasak sampai tertongging. Rakyat kena gasak sampai tertongging kita dibuat. Sebab itu saudara yang dikasih sekalian, cukuplah kita buat pendirian kali ini
untuk menolak UMNO Barisan Nasional. Saya betul datang daripada Kuat Melaka. Saya Melaka. Saya lawan kerajaan Kuat. Lawan sungguh-sungguh saya lawan. Jadi Ketua Pemuda Keadilan. Walaupun saya peguam, beberapa kali saya masuk dalam lokap. Saya jumpa anak guam saya dalam lokap. Dia kata tuan masuk lokap. Kenapa? Saya lawan kerajaan. Tak ada masalah. Tapi sekarang saudara bilang, dia orang tekan saya lagi. Dia orang hantar isteri saya ke Papan. Saudara bayangkan isteri, anak-anak saya sebab bersama-sama dengan saya, salah mereka sebab kahwin dengan saya, dia kena hantar ke Papan. Kerana kerajaan kita ni kerajaan yang macam siap. Dia hantar isteri saya, tak apa. Saya beritahu pada saudara, dia hantar tak ada masalah. Saya akan sering datang ke Sabah. Saya akan lawan UMNO Barisan Nasional Hamizah Ihsan. Saya nak beritahu saudara, akhirnya ada dua pilihan. Dulu Sabah orang bilang kubu Barisan Nasional. Kenapa kubu? Sebab rakyat sokong dia. Sekarang ini kita mesti ajak semua rakyat supaya tidak menyokong lagi Barisan Nasional. Dulu kubu. Sekarang kita nak jadikan Sabah kubur Barisan Nasional. Boleh atau tidak saudara? Dulu kubu, sekarang kubur. Dulu kubu, sekarang kubur. Dulu kubu, sekarang kubur. Baca 3 kali, insyaAllah kita kuburkan Barisan Nasional. Jadi saudara-saudara dikasih sekalian, saya nak minta sekali lagi akhirnya, boleh tidak kali ini kita bersama-sama sepakat untuk jatuhkan UMNO Barisan Nasional? Boleh atau tidak? Boleh tidak kita bantu Pakatan Rakyat dan semua sekutu-sekutunya untuk bersama-sama kalahkan pemimpin yang rasuah dan korup macam Musa Aman? Boleh atau tidak? Kalau dah boleh, saya berhenti setakat ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya minta kawan-kawan doa. Akhirnya yang mempunyai kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar, kita bersungguh-sungguh, akhirnya kita bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang bertawakal. Kita ikhtiar, kita buat program, kita ceramah, kita kempen. Akhirnya yang menjatuh dan menaikkan suatu kerajaan itu adalah dengan izin Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi.